Okey, cuba fikir sekejap. Selalunya kalau ada perang, apa jadi dengan harga emas? Mesti naik kan? Itu yang kita selalu dengar. Tapi kali ni lain macam pula. Sesuatu yang sangat-sangat pelik jadi. Harga emas jatuh. Macam mana boleh jadi macam ni? Ya, memang situasi ni betul-betul di luar jangkaan kan? Kita semua ingat kan emas ni akan jadi hero, jadi penyelamat. Tiba-tiba kita tengok graf dia menjunam warna merah. Tapi kan dalam dunia pelaburan ni ada satu pepatah. Katanya, dalam setiap kekalutan, dalam setiap krisis, disitulah tersembunyinya peluang yang paling besar. Cuba bayangkan anda tengok berita ni. Harga emas jatuh masa perang. Apa reaksi pertama anda? Jujur cakap, mesti jantung tu dub-dab kan? Rasa macam, kena jual cepat ni, kena jual sekarang. Itulah tindak balas biasa. Reaksi yang datang dari rasa panik, bukan dari fikiran yang tenang dan analytical. Okey, so jom kita tarik nafas dalam-dalam. Kekepikan rasa panik tu sekejap, jom kita bedah siasat. Tengok apa yang sebenarnya berlaku di belakang tabir. Kenapa harga emas boleh buat perangai pelik macam ni? Okey, jadi apa puncanya? Rupa-rupanya ia bukan satu sebab je. Ada 5 faktor utama yang jadi serentak macam perfect storm gitu. Pertama, dolar US yang sangat kuat. Kedua, kadar faedah yang tinggi. Ketiga, harga minyak yang melambung. Keempat, harapan pasaran yang dah berubah. Dan kelima, yang ni biasalah orang ambil untung. Jom kita tengok satu-satu. Faktor nombor 1, dolar Amerika Syarikat yang sado. Okey, fikir macam ni. Waktu dunia tengah kelam kabut, orang cari tempat selamat nak simpan duit. Selalunya emas. Tapi kali ni, ramai yang lari ke dolar AS. Jadi, dolar AS jadi sangat kuat. Bila dolar kuat, emas jadi lebih mahal untuk orang di negara lain nak beli. Logiklah kan? Benda dah mahal, orang pun kuranglah nak beli. Permintaan pun jatuh. Yang kedua, kadar faedah yang tinggi. Okey, bayangkan anda seorang pelabur. Anda ada pilihan. Simpan duit dalam emas yang, tak bagi apa-apa pulangan bulanan. Atau letak duit kat tempat lain yang bagi faedah tinggi. Mesti anda pilih yang ada faedah kan? Itulah yang berlaku. Orang nampak pulangan yang lebih menarik di tempat lain, jadi mereka pun beralih arah daripada emas. Sebab ketiga, harga minyak. Bila harga minyak naik mencanak, semua benda lain pun akan rasa kesannya. Kos pengangkutan naik, inflasi naik, ekonomi global pun jadi perlahan. Dalam keadaan yang tak menentu macam ni, orang jadi lebih berhati-hati. Ramai yang pilih untuk pegang tunai, terutamanya dolar US yang tengah kuat tu. Jadi, sekali lagi, emas terpaksa duduk di bangku simpanan dulu. Punca keempat ni pasal sentimen, pasal harapan. Dulu, orang ramai dok berharap bank pusat akan turunkan kadar faedah. Kalau itu jadi, selalunya harga emas akan melambung. Tapi sekarang, harapan tu macam dah hilang. Dah tak nampak bayang pun. Jadi bila sentimen pasaran dah berubah 180 darjah, tindakan pelabur pun berubahlah. Dan yang terakhir, nombor 5. Ini sebab yang paling simple dan logik. Orang nak cash out. Sebelum harga emas jatuh ni, ia sebenarnya dah cecah paras rekod. Tinggi gila. Jadi, apa orang buat bila aset dah untung banyak? Jual lah kan? Ambil untung, lock in profit. Bila ramai-ramai pakat jual, hukum pasaran mudah je. Harga pun jatuhlah. Okey, sekarang kita dah faham 5 sebab utama kenapa harga emas jatuh. Bukan sebab magic, tapi sebab ekonomi. Jadi, bila kita tengok balik graf merah tu, persoalannya sekarang, apa yang kita nampak? Adakah kita nampak risiko semata-mata atau ada sesuatu yang lain? Inilah soalan utamanya. Kejatuhan harga ni, adakah ia satu signal bahaya yang suruh kita lari selamatkan diri atau adakah ia sebenarnya satu jemputan, satu panggilan untuk kita rebut peluang keemasan yang mungkin tak datang selalu? Anda tahu tak, dalam apa jua keadaan pasaran, selalunya akan ada 2 jenis pemikiran. Orang biasa yang fikirannya dikawal emosi, dia akan nampak risiko, dia nampak kerugian, dia nampak bahaya. Tapi, orang yang bijak, yang fikirannya terlatih, dia akan cari peluang. Dia akan tanya, apa yang aku boleh dapat dari situasi ini? So, macam mana sebenarnya orang bijak ni berfikir? Apa rahsia dia? Apa yang dia nampak yang kita mungkin tak nampak di sebalik semua tajuk berita yang menakutkan tu? Jom kita cuba masuk dalam kepala seorang pelabur yang bijak. Okey, ini kuncinya. Pelabur yang bijak, dia pandai bezakan antara drama jangka pendek dengan nilai jangka panjang. Dia faham, dolar kuat, orang ambil untung, semua tu cuma sementara. Ia tak ubah hakikat yang emas tu sendiri adalah aset yang bernilai. Malah, dia nampak situasi ni macam,
ada year end sale lah untuk emas. Aset premium dijual pada harga diskaun. Dan bagi dia, bila orang lain tengah takut, itulah masa terbaik untuk dia masuk dan mula membina kekayaan. Jadi, kalau anda nak jadi macam pelabur bijak ni, apa langkah pertama yang perlu dibuat? Jawapannya mungkin akan mengejutkan anda sikit. Ia bukan pasal terus tekan butang beli atau jual. Selepas kita bincang semua ni, bola sekarang di kaki anda. Persoalannya, adakah anda nak jadi penonton saja, duduk kat tepi, tengok orang lain main, atau anda nak jadi pemain, masuk padang dan mula bertindak? Bukan sebab ikut-ikutan, tapi sebab anda faham permainan ni. Sebabnya mudah. Langkah pertama yang paling penting bukanlah tentang duit, bukan transaksi jual-beli, tapi ia adalah perubahan dalam kepala kita. Satu anjakan paradigma, dari nampak risiko kepada mula nampak peluang, dari bertindak ikut panik kepada bertindak selepas buat analisis. Itulah langkah pertamanya. Fikir-fikirkan.